Sabtu. Sabtu dicat. Dia buat. Ini kaki apa buat saya minta tolong. Nanti cakap sudah 4 bulan sini. Saya kira sini 2,5 bulan saja. Saya buka lagi jatuh kan. Itu sudah 1 bulan lebih sana. Tunggu sini. Apa bentar sini tunggu. Okey lah, dulu tak boleh jalan, sekarang okey. Sekarang baru okey jalan. Lama saya takut. Okey. Tutup kan? Dia jangan sama saya ni. Sama saya ni. Bukan, ini sebab simen. Oh, anti sebab jatuh. Bukan, sebab banyak tolak kursi roda. Tolak. Oh, macam tu boleh kena Lagi Over baik. years lah. Dulu saya lagi baik kerja. Ini yang sudah baik. Bukan sudah baik, baru mau sakit ini. Tapi dulu cukup sudah buat bayar. Tapi ini banyak sakit. Tangan tak boleh tapi nak guna apa kan? Tangan kanan pula nanti. Kaki pun tak nak, nanti tangan lagi tak nak. Susah loh. Oh, kaki tak nak nanti. Tak nak cakap engineer pula. Tak apalah nanti, Tuhan sayang Tuhan uji, Tuhan sayang. Siapa sayang? Tuhan sayang. Dia uji kita, Tuhan sayang. Betul tak cikgu? Betul? Sudah orang tua lah saya. Tak kira tua ke apa ke. You umur berapa? Saya sudah tua. Umur berapa? Tua saya sudah tua. Berapa? Tak ada tua saya lah, saya tahu. Berapa umur? Saya tua. Saya tahu umur apa? Kejap nanti sakit. Sakit. Nanti berapa? 58 lah? 68 lah? 58? 60 saya berapa? 60 lah? 60. Saya dekat-dekat itu 60. Nanti 10 tahun muda opas saya. Opas saya 70. No, 78. Kau orang Selangor mana? Cikgu orang Selangor kan? Opah ke? Opas saya orang Perak. Batanggali siapa? Batanggali ayah saya. Ayah kerja genting. Hari tu ramai yang kerja genting kena berhenti kan masa PKP. Masa PKP Tapi tu dapat pampasan berapa ratus ribu. ya ke? Ada jiran tu dapat 200 ribu, 200 lebih. Hotel lah yang tutup tu, hotel lah. Jam berapa? Sekolah sains tau. Okey. Sekolah saya je. Sebelah sekolah sains. Sebelum. Kalau dari Batanggali sebelum. Sebelum sekolah sains, dia lepas traffic light baru tu tak? Saya taman baru tu masih tak tahu nama apa. Telindung daun tu. Apa nama dia? Telindung daun. Telindung daun. Yang jalan orang nak pergi Luyam tu lalu tu kan, kat traffic light tu. Itu antara gapi. Oh, tu antara kapi tu. Nak pergi antara gapi. Betul. Boleh masuk cross ke... Kan itu. Ya. Sakit. Sabar. Saya baru kat sini. Ipoh mari ni. Cikgu. Tapi cikgu pandai buat ni. Apa dia? Pandai buat ni. Saya pernah kerja sebelum ni. Ni sebab Dulu saya duduk Batanggali, saya kerja kat Ampang lah. Pulang Alik, Batanggali Ampang. Hospital Ampang. Bukan, Clinical. Clinical Ampang. Kenapa kau pergi sini? Kau pula cikgu pergi sini. Dah balik Perak je. Okay. Sebab tekan merah. Tapi pelumannya besar. Dia besar tapi dia macam bunga. Yalah. Semua dekat tengah. Semua tekan-tekan merah. Bukan semua nak dekat tengah lah. Dia nak pergi tu cross tengah saja. Cross ini tengah. macam lah kantin sama sini kantinnya keras ini tekan-tekan lah semua. Istimewa dekat lah. Ya. Kat sini. Lagipun sebab satu, offer lagi tinggi. Dua, sebab duduk kat Ipoh. Ipoh kos tak ada mahal macam KL. Itu dekat dengan family. Kata Batanggali. Mak ayah pisah. Ayah Batanggali, mak Perak. Masa belajar kat Kuantan banyak duduk dengan ayah je kan. Ayah kat Ipoh. Ayah kat Batanggali. Ayah Batanggali. Mak Tepeng. Kira tengah-tengah lah kan. Batanggali kat mana? Batanggali dekat Tamu Hill. Tahulah. Tamu Hill. Cik tahu tak surau? Dapat balik Cikgu Zat. Cikgu Zat kembali. Kembali.
Okey je, sakit sangat tak? Tak apa, tahan je. Sorry, ni sakit sikit ke? Tak apa, tak apa. Cuba cek genggam. Kuat. 1, 2, 3 6, 7, 8, 9, 10 1, 3, 4, 5. Relax. Genggam. 1, 2, 3, 4, 5 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5. Relax. Go. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 3, 4, 5. Buka besar. Sakit tak? Genggam. Kuat. Lagi macam tadi. Kuat lagi. Kak. Ibu jari masuk dalam boleh? Genggam. Kuat. Banyak lagi. Tolak sikit 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5. Okey tak, Cik? Sakit ke? Tak apa, sakit Boleh. tahan je. Tak sakit Boleh. sangat lah. Sakit tapi tahan je. Jadi kalau saya buat tu, bila saya tekan tu kan, sakit dia berapa? Saya nak tahu juga. Dari 0 sampai 10. Apa 6 kot. Jadi kalau 5 ke atas tu macam dah start sakit sangat lah. 6 lah. Tapi bila dah buka, rest sekejap dah hilang. Bila push yang sakit. Ya. Biasalah sebab dia ni kan. Sebab dia stretching. Kalau stretching tu memang kita kena push sikit. Macam try masuk dalam pula. Dia try macam tu. Tolak dia ni. Boleh cik Tolong. Nanti cik follow Cikgu Arfah pula. Saya nak ke bilik sebelah. Baik.